Nabi SAW sebut dalam satu hadis, la yadkhulul jannah namam, yang bermaksud tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah, yakni orang yang mengadu domba. Bayangkan kau tulis buku pasal hidup engkau, buku motivasi, tiba-tiba ada orang tuduh kau nak Kristiankan Malaysia. Itu yang terjadi dekat YB Hanahyuh. Bertahun dia kena serang, difitnah, dituduh macam-macam hanya kerana dia Kristian dan aktif dalam politik. Tapi hari ini kebenaran menang. Mahkamah Tinggi mengarahkan Dr. Kamarul Zaman Yusof membayar RM400,000 kepada YB Hanahyuh dan RM80,000 untuk kos mahkamah. YB DAP dapat duit lagi. Ini bukan soal politik, ini soal maruah, ini soal keadilan, ini soal budaya fitnah atas nama agama. Haram hukum dia dan berdosa kita orang Islam ni fitnah orang lain walaupun orang lain tu bukan Islam. Tahniah YB Hanahyuh. Hari ini bukan saja YB menang di mahkamah, tapi YB juga menangkan keadilan dan kebenaran.